orang hak engkar Tuhan atas, haram kita semaya belakang dia. Orang mana akak bendera nafi kata Tuhan tak ada atas arasy, haram kita semaya belakang dia. Kenapa? Kerana mereka ini pada hakikatnya keluar tubik daripada agama. Engkarkan ayat Quran, engkarnya hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang kita kena ambil pendirian. Kenapa? Kerana mereka itu jelas dan terang kata menyalahi Al-Quran Al-Karim. Apabila kata haram mana tak sah? La yasih. Tak sah sembahyang mereka yang engkar kata Allah Ta'ala ada atas daripada Arsyur Rahman. Ini adalah akidah dan pendirian ulama as-salaf. Adapun orang yang tak ada soreh, tak apa. Nampak tu tak? Orang yang tak ada soreh, tak apa. Awam kalau lagu mana, kita tak kena tanya dia. Sembahyang lah belakang. Tapi kalau kita tengok orang yang ada akad dera, ya tak berapa orang boleh bilang dengan tangan. Puak-puak tu, puak-puak Allah Ta'ala mereka belakang tu. Puak-puak tu, jangan kita semaya belakang mereka. Sebab apa? Kerana mereka ini zahir dan jelas, kata engkar sifat Allah Azza wa Jal. Nampak? Engkar sifat Allah Azza wa Jal. Setiap orang yang engkar Tuhan atas, haram kita semaya belakang dia. Orang mana akak bendera nafi kata Tuhan tak ada atas arasy, haram kita semaya belakang dia. Kenapa? Kerana mereka ini pada hakikatnya keluar tubik daripada agama. Engkarkan ayat Quran, engkarnya hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.